Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Pengetua Semekap ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Hafizah, Cikgu Ustazah Nurul Aini dan Cikgu Syawidah atas kerjasama yang diberikan pada sekolah, dan semoga maju jaya di tempat yang baru dan dapat bertugas dengan cemerlang dan tidak lagi ada kesedihan kerana berjauhan dengan suami bagi Syawidah dengan Nurul Aini. Semoga bahagia dunia dan akhirat, dan terima kasih atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Bentinon, KPT daripada SMK Agama Perempuan Alawiyah Pelangar Perlis, mewakili staf mengucapkan selamat berpindah dan semua selamat maju jaya kepada beberapa orang guru yang akan bertukar untuk sesi persekolahan tahun 2026. Selamat maju jaya di tempat baru dan teruskan kecemerlangan. Selamat bertugas di tempat baru. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru yang telah mendidik anak-anak di sini dan terpaksa dipindahkan ke sekolah-sekolah yang lain, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak, dan semoga kerjaya cikgu akan lebih cemerlang dan gemilang di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami mewakili Kafeteria Al-Zahra mengucapkan selamat maju jaya kepada guru-guru yang berpindah. Semoga lebih profesional di tempat baru, dipermudahkan segala urusan, selamat melangkah pergi, dan biasa guru-guru biasa dikenal. Kami wakil dari Tingkatan 5 ingin mengucapkan selamat berpindah dan selamat maju jaya kepada Ustazah Aini, Ustazah Hafizah, Cikgu Syawidah dan Cikgu Hafizah. Terima kasih Cikgu. Kami sayang Cikgu. Kami dari batch 09 ingin mengucapkan selamat jaya Cikgu. Terima kasih Cikgu. Thank you for everything that you have taught and done for us teachers. Sorry for our misbehaving attitude. 5Q plus 5Q. Thank you teacher. We love you. Bye. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Selamat bertugas di tempat baru untuk Cikgu Syawidah, Cikgu Hafizah Khalid, Ustazah Aini dan juga Ustazah Nur Hafizah. Semoga ceria-ceria selalu dan selamat maju jaya. Sekian. Assalamualaikum. Okay, selamat berkhidmat di sekolah baru buat Cikgu Syawidah, Cikgu Hafizah, Ustazah Aini dan juga Ustazah Nur Hafizah. Selamat maju jaya. Daripada Cikgu Ruzaini, SMK Agama Krian Temua. Assalamualaikum. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Syawidah, Ustazah Aini, Cikgu Hafizah, Ustazah Nur Hafizah. Sebab apa? Sebab dapat bukan berpindah tapi menyebarkan ataupun mengembangkan lagi legasi Semekap lah. Selaku ex Semekap juga, Cikgu ex Semekap ni, Semekap tetap di hati, dan teruskanlah mencipta kecemerlangan, membawa manfaat kebaikan yang besar kepada anak-anak kita, anak-anak bangsa kita. Dan orang kata apa, itulah takdirnya. Kadang-kadang takdir itu kita anggap tidak seperti yang dirancangkan, tetapi takdir itulah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. All the best.
in the new place. Peace for Semekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah Nur Afza binti Muhammad Nur Zaini, salah seorang pelajar batch SPM 2022. Ingin mengucapkan selamat berpindah kepada Cikgu Hafizah, Cikgu Syawida dan Ustazah Aini yang pernah mengajar saya dan kawan-kawan dulu. Terima kasih Cikgu atas segala ilmu, bimbingan dan kesabaran Cikgu sepanjang bersama kami dulu. Jasa Cikgu akan sentiasa kami kenang. Semoga urusan Cikgu di tempat baru dipermudahkan dan Cikgu dapat anak-anak murid yang lebih baik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkenalan. Buat yang tak pernah tengok muka ni, tak pernah kenal muka ni, nama diberi Balkis Nur Nabiah binti Muhammad Kamal dari batch Atar-Razia SPM 2024-2025. Saya ingin mengucapkan selamat berpindah kepada cikgu dan ustazah saya, Cikgu Hafizah, Ustazah Aini, Teacher Syawida dan Ustazah Nur Hafizah. Cikgu Hafizah ajak saya BM waktu Form 5, terima kasih sangat-sangat. Ustazah Aini ajak saya PQS 2 tahun Ustazah ajak. Teacher Syawida cover banyak AdMed, tolong dengan Teacher Sharina, terima kasih. Dan Ustazah Nur Hafizah bawa saya naik ball waktu saya Form 5. Terima kasih jaga kami waktu tu. Saya harap cikgu dan ustazah semua dapat gembira dekat tempat baru, jumpa rakan sekerja yang baru dan murid-murid baru. Jangan lupa kami kat sini. Kami sentiasa sayang dan rindu cikgu. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Isa. Saya merupakan pelajar SPM 2024-2025. Sekarang saya sedang belajar di UiTM Kota PAUD dalam Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Di sini saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada cikgu yang mengajar saya, Ustazah Aini, Ustazah Hafizah, Cikgu Hafizah, Cikgu Syawida. Terima kasih sangat mengajar saya daripada Form 1 sampai Form 4. Terutamanya kepada Cikgu Syawida. Cikgu Syawida, saya belajar ke kelas 1 sekarang cikgu. Oh, susah sikit lah cikgu, tapi saya suka. Terima kasih banyak ajar saya. Tak tahulah macam mana nak kata, tapi sedihlah juga sebab cikgu nak pergi dah, Ustazah pun nak pergi dah. Dah lah semua yang saya ajar saya kan. Lepas tu alah sedih. Terima kasih banyak. Tak terhingga lah. Kawan-kawan saya pun banyak juga yang kata nak ucapkan terima kasih banyak kepada cikgu dan ustazah sebab dah ajar kami daripada mula sampai akhir dan sampai kami berjaya sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Sayang-sayang cikgu.